Berjumpa kembali kita bersama Cikgu Mek Noni. Hari ini seperti biasa, Cikgu akan mengajar subjek Bahasa Melayu tahun 4, semakan KSSR 2017. Tema 4, Kebudayaan, Kesenian dan Estetika. Unit 12, Adat dijunjung, Budaya disanjung. Tajuk, Seni Benang Emas. Standard pembelajaran 2.3.2. Standard kandungan 2.3, membaca dan mengapresiasi karya sastra dan bukan sastra. Standard pembelajaran 2.3.2, membaca karya bukan sastra dengan gaya penyampaian yang sesuai. Objektif kita pada hari ini ialah murid dapat membaca teks dengan gaya dan intonasi yang betul. Kriteria kejayaan. Murid berjaya membaca teks dengan gaya dan intonasi yang betul. Murid-murid, hari ini seperti biasa kita akan menggunakan buku teks muka surat 80, tajuk Seni Benang Emas. Murid-murid dah bersediakan dengan buku teks masing-masing. Okey, lihat ya buku teks muka surat 80. Seni Benang Emas. Okay, mari kita baca bersama-sama. Hadif dan rakan-rakannya menghadiri Hari Kraf Kebangsaan. Di situ mereka membaca maklumat berita di reruai seni tekad. Okay, kalau murid-murid tengok di sini ada perkataan reruai, cikgu dah gariskan perkataan reruai dengan menggunakan warna merah. Okey, reruai. Apakah reruai ya murid-murid? Reruai ialah kawasan terbuka dan terhad, tempat mempamerkan produk atau mempromosikan perkhidmatan tertentu. Okey, aktiviti kita yang pertama ialah membaca teks dengan gaya dan intonasi yang betul. Kuala Lumpur, 9 Mei. Puan Azizah binti Muhammad Yusof telah dianugerahi Tokoh Kraf Negara 2018 bersempena dengan Hari Kraf Kebangsaan. Beliau yang berumur 80 tahun merupakan pengusaha kraf tangan tekad benang emas. Beliau diberi pengiktirafan atas usahanya memartabatkan industri seni tekad benang emas. Pelbagai pengiktirafan telah diterima di peringkat kebangsaan dan negeri. Selain itu, beliau turut menerima pelbagai anugerah seperti Anugerah Tokoh Usahawan Wanita, Darjah Ahli Mangku Negara AMN, Anugerah Karyawan Kraf, Anugerah Usahawan Jaya Parlimen Kuala Kangsar, Anugerah Yayasan Kesenian Negeri Perak dan Adi Guru Kraf Tekatan. Okey, ini mengenai kisah Puan Azizah yang telah berumur 80 tahun. Dia merupakan tokoh yang disegani dianugerahi Tokoh Kraf Negara 2018. Banyak anugerah yang telah dia terima selain daripada Tokoh Kraf Negara, iaitu Anugerah Tokoh Usahawan Wanita, Darjah Ahli Mangku Negara, Anugerah Karyawan Kraf, Anugerah Usahawan Jaya Parlimen Kuala Kangsar, Anugerah Yayasan Kesenian Negeri Perak dan Adi Guru Kraf Tekatan. Beliau mula mendalami kemahiran seni tekad sejak di bangku sekolah. Seni tekad ini menjadi warisan turun-temurun daripada nenek dan ibunya. Selepas tamat persekolahan, beliau menumpukan sepenuh masa mempelajari kemahiran seni tekad. Beliau mula menyiapkan tempahan ketika berumur 16 tahun. Antara produk sulaman tekad yang dihasilkan termasuklah hiasan pelamin, set bilik tidur dan pakaian. Kehalusan kerja beliau sering mendapat perhatian pihak istana. Puan Azizah masih menerima
tempahan tekad benang emas menggunakan tangan bagi mengekalkan keaslian tekad tradisional. Okey, Puan Azizah dari belangku sekolah lagi telah mula menceburkan diri dalam seni tekad yang mana diwarisi oleh ibu dan neneknya. Selepas tamat sekolah, beliau menumpukan sepenuh masa mempelajari seni tekad. Bila beliau mula menyiapkan tempahan ketika berusia 16 tahun. Okey, murid-murid, sulaman tekad biasanya dihasilkan untuk pelamin, set bilik tidur, pakaian. Sering mendapat orang-orang istana selalu menggunakan hiasan seni tekad. Okey, Puan Azizah masih mengekalkan keaslian tempahan tekad dengan menggunakan tangan. Dia menggunakan tangan, dia tak guna mesin. Dia guna tangan untuk mengekalkan keaslian seni tekad tradisional. Okey, murid-murid, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Semoga kita akan berjumpa lagi dalam pelajaran yang akan datang. Sebagai sokongan, seperti biasa, tekan like, share and subscribe. Semoga kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.